Doraemon dengan beberapa puak pelampau dengan ekstremis kat Malaysia ni yang play victim mewujudkan perkauman tau. Orang dah cakap, ini orang tak pergi sekolah. Cakap hari-hari pencerobohan, ini orang punya otak ni sudah jadi masuk botol kicap seram. Dalam semua kicap pekat dah masuk dah. Berdegil. Dah cakap benda tu dah salah, kau dah ceroboh tanah tu, bagi balik kat tuan tanah. Tak nak malu ke apa yang berlaku kat Rawang tu? Sampai saya sendiri kena pakai tukul dah. Ya orang tak rasa malu ke, tak rasa bersalah ke? Korang curi tanah, ceroboh tanah, itu tak apa lagi. Lagi yang paling teruk, masa tuan tanah minta tanah, minta pampasan, lepas tu play victim, buat laporan polis. Siapa? Penceroboh. Pelampau lah, ini puak-puak pelampau ni. Korang tahu ke ini yang betul-betul yang bikin kuil semua dekat Malaysia, especially yang kuil haram ni, sebenarnya mereka ni tak ada latar belakang agama. Korang tahu tak? Kuil tu sepatutnya atau tempat ibadat mana-mana pun perlu dibina dekat tempat yang betul-betul suci. Kena melalui semua proses-proses agama. You orang pun tahu kan? You orang pun belajar kan agama kan? Bukannya dekat koridor. Dalam bahasa Tamil, anjidi. Macam apa yang sedang berlaku dekat Bukit Mentajam. Hospital depan tu. Buka bunyi lagu goyang-goyang. Tak tahu apa punya lagu lu orang pasang. Itu dalam tu ada pesakit lah. You ada faham tak? Kalau lu punya mak bapa duduk dalam tu sebagai pesakit dah, apa you punya rasa? Sudah masuk ICU. Takkan you buka lagu tu macam kau ba bunyi. Sorry to say lah, ini bukan perkauman lah. Kau letak tepat dekat anjeri tu, koridor tu, you punya Tuhan. Suci ke? Otak kena pakai lah. Janganlah terlalu ekstremis dengan benda-benda yang kuil haram ni. Orang cakap kuil haram, bukannya kuil yang disah atau kuil yang ada ROS. Itu kita tak tahu. Dan satu lagi, Senator Linggeswaran. You tak payah, you jangan cakap, jangan orang lain jangan mencampuri urusan. Ini duduk Malaysia. Kalau Linggeswaran, you mau bikin kuil ke, kuil haram ke, you balik India. Itu sama itu, raya pun you balik India. Sana pun, dia akan ambil kasut baling you orang. India pun much better tau. Sini saja. Orang Malaysia banyak dah bagi muka kat korang. So, teruskan berjuang. Yang penceroboh tanah, sampai sekarang saya tengok 1-2 orang saja yang didakwa. Yang itu Rawang punya mana, diam saja, berpuak saja. Tepuk dada tanya selera. Apa punya double standard undang-undang tanah kat Malaysia?